Untuk bab okey atau tak, puan dah cek dengan MQA, dorang ada MQA tak untuk kos yang anak puan nak? Okey, saya nak dapatkan ataupun saya nak bagi feedback tentang info ni, dan ini berkaitan dengan video saya sebelum ini berkaitan dengan jangan hukum kolej swasta. Ya betul, mana-mana kolej dekat Malaysia ni tuan-puan, terutamanya berkaitan dengan MQA ni perlu dapatkan pentauliahan ataupun pengiktirafan daripada MQA. MQA ni apa? Agensi Kelayakan Malaysia yang mengiktiraf program-program di mana-mana kolej, terutamanya kolej-kolej swasta. Cuma saya nak bagi tahu, kena faham, untuk MQA adalah kolej-kolej aliran akademik. Pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda dapat tawaran daripada mana-mana kolej swasta dan dia berkaitan dengan Institut Pengajian Tinggi Swasta ataupun IPTS, dan program-program yang ditawarkan tu adalah aliran akademik, ya betul, kena dapatkan pentauliahan itu daripada MQA. Tapi dalam video saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan sebelum ni, dan juga ada checkpoint ni ada tanya tentang kolej kemahiran. Untuk maklumat anda, bagi kolej kemahiran, dia bukan daripada MQA, dia daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia yang mengiktiraf program-program kemahiran di seluruh Malaysia. Antaranya JPK lah. So untuk maklumat anda, sekiranya anda mendapat tawaran program-program kemahiran di mana-mana kolej-kolej swasta, anda tanya dapat tak pentauliahan daripada JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kalau dapat, dan anda boleh double check dekat MySpy, program-program ni iktiraf tak? Kalau diiktiraf, tak ada masalah untuk anda daftar. Dan betul, kebanyakan kemahiran ataupun program-program kemahiran dekat Malaysia ni, kolej-kolej swasta yang banyak menawarkan program. Dan sebahagian saja program-program yang ditawarkan oleh Institut Kemahiran Awam, tak banyak program yang ditawarkan. Dan anda, untuk maklumat anda, sebab tu UP_TVET menyenaraikan kolej-kolej swasta dekat UP_TVET Flexi. Sebab kebanyakan program-program yang pelajar-pelajar minat tak banyak dekat Institut Pengajian Awam ataupun Institut Kemahiran Awam, dia banyak dekat swasta. So tuan-tuan puan, pastikan jangan keliru dengan MQA dan juga JPK. MQA untuk aliran akademik, JPK untuk program-program kemahiran TVET.